Kalau ditakdirkan ataupun usaha untuk bersatu kembali. Sebab dia ni Ada tahu lah, ini aku boleh consider sebagai kawan zaman sekolah merajuk. Hmm. Ni apa dia ego sangat, dah lah kecil nak tunjuk ego pula. Sepah ni lah yang buatkan kita orang dekat sini lah. Itu yang nombor satu lah. Sebab tu dia jadi satu benda yang sangat sentimental. Sentimental dia sampai ke hati tau. Kalau tanya aku untuk ke depan, ada ke sepah ni ke ada, aku sebenarnya serah je tau, serah je. Tapi at the same time aku rasa as a kawan, as a orang yang sangat menghargai friendship, dia kena ada relationship yang healthy. Tapi kadang-kadang bila people change sampai satu tahap maksimum yang kita rasa jauh tak sangat boleh ni, jauh it's sangat. not healthy anymore. Which is salah, betul. Kalau berkawan, sebenarnya salah betul ni tak ada ni. Dalam Siapa kawan tak ada bagus, siapa istilah tak tu bagus, tak ada ni. Tak ada. Kau terror tak terror, tak ada Tak ni. ada, tak ada. Sebab aku sayang kau, sebab kau kawan aku je. Yep, Sebab aku sayang kau, that's all. Dia tak ada pertikaian kau tinggi, aku rendah, kau bagus, aku tak bagus. Kau ada lebih, duit, aku tak ada lebih. duit. Okay, faham. Dia tak ada. So that is the real friend. Itu real kawan lah. Kawan yang memang kau pijak kepala aku. Aku tak ada hal yang angkat tangan doa kau. Tak ada hal. Tapi kalau sampai satu level yang sama je, kau tak appreciate. Contoh kan. Kau tak nampak pun this effort. Sebab kau hanya orang yang bila macam gini, nanti aku dah boleh agak dah. Kau akan libas aku macam gini. Cerita ni akan jadi berpusing macam ni. Tak okey lah dia, tak ini, tak kena. Padahal kita nak bertolak ansur, nak tolak ansur macam mana lagi. Memang tak ada siapa salah, tak ada siapa betul ni. Kalau kita nak duduk hari ni, nak cerita, kau ni memang, kau ni ini ada yang tak kena, memang tak habis ni. Tak habis. Sebab sepatutnya kau terima je aku macam mana, dan aku sebenarnya tengah terima kau macam mana ni. Tapi kadang nak terima kau macam mana pun, takkan sikit pun tak ada benda boleh adjust ya.